last minute punya plan. Nak pergi piknik. Piknik apa tu tengah panas? Assalamualaikum. Batal semayang. Nak pergi piknik. Piknik lah sangat. Dah maghrib lah. Oh, kereta idaman, kereta idaman. Mampu tengok ni. Jabal Syahbah, tempat riadah yang berada di atas bukit. Okey teman-teman. Tempat riadah atas bukit. Ni kalau musim sejuk, lagi sejuk, memang tak boleh duduk. Ini atas bukit. Oh, sunset. Okey, sebelah kiri kita ni di ladang kurma. Ladang kurma yang terbesar dekat Al-Azhar. Oh, tengok view cantik, nampak matahari. Matahari terbenam ufuk timur. Bila dia. Okay, dah sampai. Guys, are you ready? Oh, you kita tengok sunset. Bloodmu. Situ je jambatan gantung atas tu. Tempat lapang atas tu pun ada. Tempat lapang tu dia kosong, simen. Dia mesti tak ada kan. Mami memang target tempat tu je nanti Mami dia kasut rodah ni. Abang tepi sikit bang. Alang-alang tak. Nak susah pakai roller skate tu. Naf! Naf! Sini! Oh, Naf! Huya! Huya!
suasana malam di sini. Ni tak ada orang. Tempat ni kalau time musim sejuk, banyak orang camping kat sini. Pasang unggun api kan. Orang camping kat sini dengan family. Aku nak bawa korang pergi jambatan gantung. Kat situ boleh lah aku nak test kamera ni kan. Dia punya low light punya video quality dia macam mana. So jom bawa korang. Kita pergi kat jambatan gantung. Hopefully gambar cantik lah, video cantik. Okay, dah sampai. Instruction anak kalam, entah kalam, anak mafi maklum. Sini apa bridge dia. Penghujung jambatan ni kita boleh nampak bandar Al-Ahsa. Al-Ahsa ke Al-Ahsa, macam tu lah. Banyak sangat nama. Ada yang sebut Al-Ahsa, ada yang sebut Al-Ahsa. Cantik lah view malam. Nice juga view kamera ni. Dia punya low light punya low light punya quality kan. Jalan slow-slow sampai ujung jambatan ni, sampai ujung bridge ni. Nanti tengok view bandar Al-Ahsa. Al-Ahsa, Al-Ahsa, whatever lah. Oh, ni kalau tak pakai night mode. Ini video kalau tak pakai night mode. Gelap juga. Right, sikit lagi. Sikit lagi nak sampai hujung. Sikit lagi nak sampai hujung. Alhamdulillah sampai. Saya mempersembahkan kota Al-Ahsa. Curam babe. Hati-hati sikit. Okay, bawah tu ada water park. Bawah ni pada parking lot. So tadi kita orang parking kat atas. Oh, tengok kaki-kaki bukit ni. Dia pasang lampu kala-kala yang memang cantik. Nampak tak? Ada trekking kat sini. Boleh naik tangga, boleh turun tangga sampai bawah. Aku tak sure lah kat sini ada berapa jabatan gantung. Rasanya lebih daripada 3 kot, lebih daripada 4. Nice lah view kat sini. Dia ada cable car. Cable car dia ni macam dah tak function dia. Dulu ada cable car dia, dah tak function rasanya. Aku dapat call daripada member aku. Member aku nak datang, yang dua datang sini. Dia tahu kita orang tengah lepak-lepak sini. So aku nak pergi balik dekat tempat kita orang bersantai tadi. So jadi sambung video lain pula. Member aku orang Malaysia juga, duduk dekat asal ni sama macam aku, dengan family juga. Tu kembali ke tempat lepak bersantai tu, lagi sambung balik. Wah, relax nampak. Ngap. Amboi minum air sambil baring. Yap. Tak sampai lagi. Dah malam. Tengok temperature 40 mat, 40. Tapi disebabkan berangin, dia okey-okey je.
Patutnya kau dah balik yang satu grup pukul 12 sampai pukul 1 tu balik, baru kau pergi yang pukul 1 sampai pukul 2. Betul tak? Dia pergi sekali. Tak, dia pergi sekali. Yang pukul Macam mana orang tak nampak? Pergi sana lah. sampai pukul 1 tu tak balik lagi, kau dah keluar awal, kau dah pergi awal. Pergi awal, aku tahu aku. Siapa ni? Biru. Siapa ni? Yang patut Tut 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 tut. Tut tut tut. Ni Nabil, member aku kat sini. Kita orang sama-sama suami yang mengikut isteri. Mengikut isteri bekerja di Arab Saudi. Pukul 10 malam balik. Tidur 10.30 dah. 10.30 dah. Dia best tak duduk Saudi? boleh lah. Ha? Boleh lah. Macam tak best je. Tak suka marah orang ni. Tak suka. Tak boleh masuk channel ni. Mana boleh cakap yang tu? Kena enjoy duduk sini. Best guys, best. Kau Best. datang. Aduh. Dia, Dina, anak Nabil. Rasanya family yang ada kat sini orang Malaysia. Kita berdua je kot. Kita dua family ada kat sini. Jom balik. Dah malam. Best tak pergi taman? Best sikit. Best sikit. Anak-anak. Dah malam, kita balik tidur. Okay. Pergi beli kek sekejap. Pergi beli kek sekejap. Tak mahal pun tau. Tapi tetap tu. RM29. Ya ke harga dia? Ya, betul harga dia. Pilihan punya ni. Tapi tak, memang tak nak rasa ni. Nice. Jumpa masuk. Jumpa masuk. RM7. Murah. Itu adik dia tunang beli barang kat sini. Boleh. Boleh shop. Lain, itu satu lagi. Sedap. Bukan yang ni? Air ni lain. Oh, salah. Beli apa? Kek. Nak tu. Ini nak ini. Yang pistachio. Untuk sarapan. Sarapan. Okey, dia sebut tu buat. Ini semua duduk sini. Habis. Tapi sedap lah. Sedap, sedap. Ini sedap. Tengok harga dia. Itu harga kita. Pistachio ni sedap. Yang apa kita makan ni? RM5. Jom, jom. Dia nak pistachio. Murah weh kek-kek dia. Kek-kek dia murah, manisan. Ni yang besar. Nice. Ni yang beli ni dia. Ni kena dulu. Besar gila kek ni. Dalam ni penuh kek-kek, barang-barang manisan. Kalau tengok ke depan ni, memang rambang mata weh. Tak habis kita pilih. Dapat hadiah.
dapat hadiah. Thank you. Ni balik. Kalau dapat anak perempuan kau beli ni. Dapat anak lelaki kau beli tu. Bapak dia makan. Ni angkat dapat apa? Dapat hadiah. Hadiah? Allah. Syukran. Dah dapat free. Dapat free yang kena review kau ni. Dia bagi apa? Datang buat kamera. Kan? Baik-baik nampak. Dia datang kedai ni. Banyak yang beli. Shopping tak pasal-pasal. Dah tak pasal-pasal shopping cake pula malam ni. Sebelah tu boleh lepak ke nanti? Tarik kan? Tak tahu lah. Dia tarik lah. Bukhari ni ready tu. Dia tarik aje lah. Kedai-kedai dia tarik. Ni. Sekarang lah kau tu dia tadi. Tak faham. Balik tadi. Anak-anak, time's up. Jangan dia pintar salah. Apa kain cok? Korang tadi terajak tu memang jalan lain. Dia mana? Jalan tu memang U-turn Memang tutup kan tadi. Jalan ke kiri pasal dia. Jalan depan ni tadi. Oh tutup. Tak boleh straight. Memang ke kanan je. Sebab daripada sini straight boleh. Daripada Kan? Ha? Tu dah rumah korang kan? Ikan kau U-turn je balik. Dek. Alhamdulillah selesai hari ni. Dah sampai rumah. Daripada nak lepak tengok sunset, sampailah ke malam, borak. Sampailah ke pergi kedai, beli kek apa semua, siap shopping kek, dapat hadiah pula lagi, macam-macam dia orang bagi. Wah. So terima kasih kepada yang menonton sampai akhir video ni. So next video lagi nanti aku akan upload. Aku akan post apa benda aktiviti kita orang lagi dekat Al-Asa ni. Right. So terima kasih. Assalamualaikum.